Dalam Al-Quran Allah ada cerita berkaitan dengan kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Antaranya dalam surah Maryam, yang mana Allah rakamkan Nabi Zakaria ni berdoa kepada Allah untuk nak minta anak. Dan dalam tafsir banyak menyebutkan bahawa Nabi Zakaria ni usianya dah lanjut, dah berusia 120 tahun lebih kurang. Dan Nabi Zakaria sebut dalam doanya dia punya rambut dah beruban, tulangnya pun dah rapuh, maksudnya dah tua lah. Dan isterinya pula mandul. Tapi bayangkan isyarat yang Allah bagi tahu kepada kita dalam Al-Quran, Nabi Zakaria tetap memohon kepada Allah, berdoa. Dan Allah reply, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Dan mana kata Allah, kami berikan khabar gembira kepada engkau wahai Zakaria, iaitulah seorang anak yang namanya Yahya. Okey, ceritanya memang Nabi Zakaria, itu cerita Nabi Zakaria. Okey, apa isyarat kepada kita? Isyarat kepada kita ialah kita juga boleh berdoa kepada Allah walaupun benda tu macam kita rasa macam tak masuk di akal, macam boleh ke Allah makbulkan? Macam tu lah lebih kurang kan. Walaupun mungkin kita kata macam aku rasa macam tak ada harapan dah, ataupun family kita kan, suami kita ke, isteri kita ke, ataupun anak kita ke, macam tak ada harapan dah nak berelok balik, nak baik balik. Tak. Walaupun kita kata bahawa benda tu mungkin tak masuk di akal kita, tapi sebenarnya Allah boleh mustajabkan doa kita. Dengan syarat apa? Sentiasa berdoa. Sebab bila berdoa itu Allah dengar dan Allah boleh mustajabkan. Macam mana kisah Nabi Zakaria, ia memohon untuk mohon anak, minta anak kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun usianya dah lanjut 120 tahun, tapi Allah tetap memakbulkan permintaan Nabi Zakaria. Jadi kita kena sentiasa berdoa, mudah-mudahan Allah makbulkan permintaan kita.